Assalamualaikum. Okey, aku nak share satu berkenaan dengan Nissan C20 Nissan C20 ataupun C20. Okey. Van ni datang kat aku tak apa ingat dah berapa bulan dah. Masalah dia kata dia baru beli van ni tapi van ni van sadai. Okey. Yang pertama apa yang dia dah buat sebab lantai reput. Dia dah buat lantai. Dia dah cat balik luar dan dalam. So aku tak tahu berapa ribu dia dah habis. Tetapi van ni boleh start dia kata. Boleh start je lah. Tapi jalan tak boleh. Kenapa jalan tak boleh? Dia kata dia punya brake lever semuanya out. Okay. Bila kita on check, brake lever semua dah karat. Ni lantai semua dah buat, dia dah cat lah. Cantik lah. Dia memang boleh hidup. So kita membuat try hidup apa semua boleh, masuk gear tak boleh. Apa yang aku buat, aku pun ada satu Nissan C20. Ni aku punya van. Aku cakap aku nak upgrade van aku ni. Aku dah tak nak pakai dah gearbox C20. Sebab dia 4 speed, aku akan tukar pada 5 speed. Dan aku tukar Excel satu set pakai vanet punya lah. Sebab aku nak 5 gear, aku nak dia power lah. Jadi aku salin lah Excel aku ni. Aku bagi kat dia pakai. Kenapa aku bagi? Okey, contoh ni dia punya sistem handbrake semuanya out. Ni dia punya barang lah. Semua karat ni. Semua karat, jadi aku salin ni. Salin bagi kat dia, gear lever semua bagi kat dia, brake, handbrake semua bagi kat dia. Sekejap aku tunjuk dulu tu dia punya yang dah karat lah. Jadi aku pun pelik macam mana boleh karat. Ni dia punya barang. Dia punya barang aku salin seketul sistem handbrake dia duduk kat sini. Semua karat dah rosak. Kenapa aku bagi kat dia satu lagi sebab aku panggil dia cari, dia pun cuba cari tak dapat. Nampak karat teruk habis reput. Ni yang bawah ni pun reput ni. Reput dah Jadi tak apalah, aku bagilah kat dia. Aku boleh cari lain kan sebab aku nak masuk vanet satu set, complete set. Pakai 5 speed. Tapi satu lagi masalah, bila gear boleh masuk, handbrake semua dah elok, gear tak boleh nak masuk. Start engine, tekan kelas, tak boleh masuk gear. Aku bagi tahu kat dia. Satu lagi masalah ni bang. Ni tengok gear dah boleh masuk gear dah boleh masuk Handbrake semua dah elok. Sebab dah pakai aku punya barang. Aku cakap dengan dia, kita turun gearbox dulu. So, bila kita turun gearbox, kita check kabel kelas. Kabel kelas semua dah jam. Ini aku akan bagilah. Aku akan bagi kabel kelas satu set. Kelas dia rupanya jam. Jadi aku tak pasti apa yang berlaku kat van ni. Cuma ada juga orang tanya, bang, saya minat lah bang C20 ni. Macam mana bang, jimat tak pakai dia? Murah tak kos dia? Selenggara dia jimat je. Cuma satu benda korang kena tahu. Kalau korang nak beli kereta-kereta lama ataupun bagi aku C20 ni kategori kereta lama. Kalau kau nak beli boleh. Tapi pastikan van to van jalan lah. Van yang bergerak, yang boleh di test drive. Sebab tak nak nanti bila dapat kat tangan korang, kalau van to van sadai, korang akan banyak keluar kos. Nak bagi dia jalan, nak bagi dia elok, nak bagi tukar gear. Semua sistem biar dalam keadaan baik yang boleh kita test drive. Itu sajalah sedikit perkongsian daripada aku. Jadi insyaAllah van ni kita akan siapkan. Tapi kos dia dah jadi banyak lah. Aku tak tahu dulu berapa ribu dia beli van ni. Mungkin dia beli van ni 2,000. Tapi cat, bagi aku cat dalam lantai, luar dalam macam ni 4-5 ribu mungkin lebih dah habis. Lepas tu salin lagi Excel dengan aku punya. Lepas tu buat lagi kelas, turun gearbox apa semua, tukar seal gearbox. So bagi aku kos dia dah jadi banyak. Jadi kalau korang beli, letaklah korang beli C20 dalam keadaan hidup, boleh jalan elok, letaklah atas 5 ribu. Bagi aku lebih berbaloi. Okay? Itu saja sedikit perkongsian pada akulah. Jadi itu saja Terima tu. Semangat untuk yang pakai kenderaan-kenderaan lama ni. Assalamualaikum.